kes misteri ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Beberapa hari ni kita lihat kes kecoh kembali pasal misteri ketuk pintu ni. Tak tahu siapa tuan-tuan. Jadi sebenarnya saya nak menerangkan, saya nak menjelaskan dari segi perubatan Melayu tradisional dan juga perubatan Islam. InsyaAllah saya nak menerangkan bahagian bab tu insyaAllah. Misteri ketuk pintu ni bukan baru-baru ni saja berlaku. Sebenarnya daripada zaman dulu lagi. Tok-tok nenek moyang kita pun cerita benda yang sama. Dan juga isu yang saya menangani, isu yang saya terlibat pada tahun 2020, iaitu waktu tu kes ketuk pintu di Sabak Bernam. Tuan-tuan boleh tengok video ni. Niat kita untuk memulihkan kawasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi inilah kaedah waktu kita dapat tahu dan kita pun diminta oleh penduduk untuk kita hadir membantu penduduk di sana. Jadi Alhamdulillah saya buatlah cara-cara kaedah-kaedah untuk kita menyelesaikan masalah ni. Dan juga berulang pula pada tahun 2022 di kawasan lain tak, di kawasan Kampung Gajah. Dan juga yang terbaru ni di kawasan Kepala Batah, Pulau Pinang. Jadi dari segi perubatan Islam ataupun dari segi perubatan Melayu tradisional, kadang-kadang benda ni melibatkan saka yang tidak berpenghuni ataupun saka yang tidak bertuan. Orang panggil apa, saka yang berkeliaran lah. Dan tuan dia meninggal dan dia ada saka dia. Kemungkinan. Yang kedua, boleh jadi juga daripada jenis-jenis jin-jin di kawasan tu. Wallahu ta'ala alam. Tapi selalunya yang kita duk menangani masalah-masalah ni selalunya melibatkan kes meninggalnya seseorang yang memang dia membela saka-saka ataupun jin hantu raya apa semua ni. Jadi ini saya boleh bagi tahu macam tu lah. Dari segi apa yang saya duk pernah terlibat, dari segi pengalaman, selalunya macam tu. Tapi kemungkinan boleh jadi benda lain. Tuan-tuan tengok video ni pula. Boleh jadi kucing ni punya kerja. Jadi kita tak tahu lah, wallahu alam. Apa pun, bagi saya nasihat pada kawasan penduduk yang terlibat, carilah pengamal perubatan untuk menyelesaikan masalah ni. Cuba tengok. Takut-takut ada benda yang tidak bertuan sedang mencari tuan yang baru.